Cikgu, hari ni saya nak ajar macam mana nak buat spin wheel. Jadi kita pergi kepada shape, kita ambil bentuk ni lah. Kita panggil bentuk apa? Circle. Cikgu tariklah besar mana cikgu nak. Dan cikgu tarik dekat mana yang cikgu letak. Kemudian cikgu kita nak pecahkan beberapa bahagian. Kita ambil dekat segmen ni cikgu. Segmen ni ada macam-macam bahagian yang cikgu boleh buat. Saya nak ambil contoh 6. Pecah 6 lah. Jadi macam mana saya nak color pula? Saya nak color. Bila saya nak color, saya tekan yang ni cikgu. Select tool. Select tool saya tekan kat sini. Saya color lah. Saya pilih color yang saya nak. Lepas tu saya tekan kat sini. Saya nak pergi ke segmen yang kedua pula. Untuk color yang kedua. Kemudian segmen yang ketiga. Color yang ketiga. Kita kena letak macam ni. Kalau tidak kita tak boleh nak pergi macam tu. Okay. Jadi kita pilihlah warna yang kita nak. Warna yang kita rasa cantik. Dan menyerlah. Cikgu boleh pilih lah. Okey, dah siap. Tapi yang ni dia tak boleh lagi. Sebab kalau kita tekan macam ni, kita nak spin dia yang ni. Ni spin lah. Kan? Dia akan jadi spin macam tu. Jadi kita tak nak. Bila jadi macam ni, kita back balik bagi dia keadaan semula. And then, cikgu pergi kepada select tool ni juga. Pastikan di warna biru ni. Cikgu lukis dan bagi kena semua segmen ni. Pastikan kena segmen. Nampak? Kena segmen. Sampai dia bertemu balik. Dan dia jadi macam ni. Cikgu tekan teruk. Bila tekan teruk, nampak dia dah boleh bergerak-gerak. And then cikgu boleh tekan speed. Cikgu tekan speed lah. Dia boleh berpusing. Okey, siap untuk spinner. Tapi untuk ni lah spinner cikgu.